Assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar hari ni? Ni video sambungan daripada semalam. Tak sempat nak rakam semalam masa ambil buluh tu sebab hari nak hujan. Jadi saya dah potong siap-siap lah. Ni cara saya untuk bersihkan miang buluh. Guna sabut. Guna sabut kelapa untuk buangkan miang buluh ni. Kita gosok dia, tonyoh dia biar dia hilang dia punya miang-miang tu, bulu-bulu halus tu, supaya nanti tak jadi masalah ketika kita makan ke ataupun ketika kita untuk membakar lah. Miang ni kena buluh ni tuan-tuan, bukan senang je nak ambil buluh ni. Walaupun saya tanam belakang rumah, tak perlu masuk hutan, tapi bukan senang tuan-tuan. Sebab kadang-kadang harga lemang yang dijual di tepi-tepi jalan tu boleh tahan juga mahal ya. Paling kurang pun RM10, RM12 sebatang mengikut saiz. Agak sukar tuan-tuan nak ambil buluh ni sebenarnya. Dengan miangnya, dengan tajamnya, memang cukup-cukup sukar. Okey tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada cara lain ya untuk menghilangkan miang buluh ni. Tapi kebiasaannya saya buat macam ni lah, gunakan sabut kelapa. Kalau tuan-tuan ada cara-cara lain, bolehlah berkongsi bersama, komen. Ni saya nak cuci siap-siap buluh ni, nak bawa balik kampung ni. InsyaAllah kalau petang ni tak ada apa-apa, saya bertolak balik kampung lah. Nanti kita jumpa di kampung saya pula, di Kuala Rompin. Sekadar itu saja video kali ini. Kita berjumpa di kampung di episod akan datang. Assalamualaikum, terbaik.